Muhammad setuju kalau peruntukan yang sama tentang hak pekerja dan sebagainya turut terpakai kepada institusi seperti PASTI. Ahli Parlimen Kuala Krai YB Tuan Haji Abdul Latif bin Abdul Rahman bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebajikan dan hak pekerja keselamatan termasuk pekerja Muslim, dan menurutnya ini adalah sebahagian daripada maqasid syariah. Betul lah apa yang disampaikan. Malahan, memang rakyat mahukah pemimpin yang boleh menyuarakan kebajikan dan hak-hak rakyat marhen. Tak ada apa yang salah pun. Tetapi, adakah dirinya bersetuju jika perkara yang sama diusulkan untuk agensi partinya, iaitu tak lain tak bukan PASTI? Soalan tersebut ditanya oleh Ahli Parlimen Setiawangsa iaitu Nik Nazmini Ahmad. Namun, jawapan yang diterima agak mendukacitakan. Langsung tidak sama dengan apa yang dibahaskan sebentar tadi. Adakah pekerja PASTI tidak layak untuk menerima kebajikan ataupun hak pekerja sebagaimana yang diusulkan oleh Ahli Parlimen Kuala Krai? Bukankah mereka juga bekerja di negara ini? Saya ingat isu ini sudah panjang dibincangkan oleh Tan Sri Yang Bertua, yang tak perlu saya ulahkan di sini. Sebagai kesimpulan Tan Sri ini, boleh pula lah YB PAS ni cakap tak perlu ulas. Boleh ke macam tu? Orang bertanya sebab mahukan kepastian. Kalau bukan YB sendiri yang menaikkan tentang hak dan kebajikan pekerja PASTI, siapa lagi? Atau adakah ini yang dinamakan double standard? Yelah, perjuangkan hak orang, menjaga kebajikan pekerja lain. Namun, hak pekerja sendiri dikatakan tak perlu ulas. Malahan, siap ada yang tersenyum sinis tatkala Abdul Latif berkata sedemikian. Kenapa harus berdalih? Adakah disebabkan dirinya sendiri pun tiada jawapan untuk itu? Atau tidak berani nak jawab? Sebut je bab PASTI, terus kata tak sangkut paut dengan atap pekerja. Maklumlah, kata mereka kan, guru PASTI hanyalah sukarelawan. Sebab tu ada pepatah yang mengatakan, cakap siang, pandang-pandang. Bila orang pulang paku buah keras, tahu pula membisu tak reti nak menjawab. Tapi itulah, pekerja lain tahu pula dia nak bela. Namun, bila pekerja diorang sendiri, bagaimanalah mereka masih begitu yakin untuk bercakap tentang keadilan jika geng mereka sendiri pun hanya ditolak ke tepi? Apa boleh buat, sekiranya para guru PASTI sendiri pun selesa, redha dan ikhlas akan bayaran yang diberi, maka tiada apa yang boleh dilakukan. Namun, agak kurang adil bagi mereka sebab pihak atasan siap pakai kereta mewah. Nasib baiklah ada YB yang masih nak membela guru-guru PASTI. Sebab kalau harapkan ahli YB mereka sendiri, nampak gayanya memang gelak gambar lah.